Rim 19 inci yang paling ringan di karyawan Cina, guys. Trend di pasaran Malaysia ni kan, banyak orang cari rim yang lebih ringan untuk kereta diorang. Sebab apa? Sebab rim original bukan saja tak cantik tetapi juga berat. Kalau kita dah tukar dengan rim yang lebih ringan, kita dapat menjimatkan minyak kereta kita orang kerana minyak dah naik ke harga sikit kan. Dengan juga menaikkan prestasi atau performance untuk kereta kita orang. So hari ni Wan Cina nak tunjuk satu set rim 19 inci yang paling ringan di kedai Wan Cina, iaitu rim daripada jenama Race model Vogue Racing ZE40. Okey, rim ZE40 buatan Jepun ni adalah rim yang paling ringan untuk 19 inci di kedai Wan Cina. So kenapa? Sebab ini adalah rim forged daripada jenama Race. Kalau kita dah tahu dia forged, dia memang paling ringan dengan juga paling tahan. So ZE40 kita tak payah cakap banyak lah. Spek dia adalah 19 kali 8.5 offset 44. Kalau spek dia lagi lebar, mungkin dia akan lebih berat. Tetapi spek ini yang paling ringan di kedai Wan Cina. Ini adalah spek untuk kereta Volkswagen, Mercedes ataupun Audi yang pakai 4 biji sama. So sekarang kita timbang dulu, tengok berat rim ni berapa, guys. So kita boleh nampak berat dia memang ringan gila, 8.4 kilo saja untuk 19 inci. Korang bayangkan betapa ringan berbanding dengan rim original yang 10 kilo lebih untuk yang Mercedes, Volkswagen ataupun Audi. So itu sahaja untuk mereka ini. Kita nak tunjuk sikit betapa ringan ataupun rim yang paling ringan di kedai Wan Cina untuk 19 inci, iaitu Race ZE40 buatan Jepun. Okay, so kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you, guys.